Kalau tak ada duit, orang lupakan kita sebab kita miskin. Zaman ni kalau kita miskin, orang akan tinggalkan kita. Kalau kita miskin, orang akan lupakan kita. Kita tak ada duit, kita miskin, kita tak boleh buat kenduri tahlil. Orang tak bagi kita suratul Ikhlas 3 kali tuan-tuan setiap seorang sebab kita tak ada duit. Kita tak mampu nak buat kenduri tahlil. Tuan-tuan baca sendiri, himpun sendiri. Kalau sehari boleh baca 100, sebulan kita ada 3,000. 10 bulan kita ada 30,000. Kalaulah Allah hidupkan kita lagi 5 tahun, kita dah kumpul bekal 15,000, tuan-tuan, senang-senang aja. Ustaz, kenapa nak baca Qul Huwallahu Ahad? Surah tu paling pendek, tuan-tuan, tapi pahalanya besar, kata Nabi. Nabi kata, siapa yang membaca sekali suratul Ikhlas, menyamai seperti mana dia membaca 1/3 Quran. Kalau dia baca 3 kali, menyamai dia membaca sebuah Al-Quran. Kalau sehari dapat 100, sebulan dapat 3,000. Maknanya kita dah baca 1,000 kali Al-Quran dalam masa sebulan. Rahmat Allah luas tak, tuan-tuan? Luas. Allah tahu kita malas, tapi untuk kita baca Al-Ikhlas 3 kali itu pun jika tidak ada hidayah dan rahmat Allah, kita tak akan mampu untuk mengungkapkan suratul Ikhlas.